Assalamualaikum dan hai semua. Hari ini saya nak kongsikan satu kisah yang agak menarik. Ia berkaitan dengan seorang lelaki bernama Azman. Bayangkan waktu senja dalam perjalanan balik kerja. Azman terdengar suara tangisan kanak-kanak dari semak tepi jalan. Sebagai insan yang prihatin, dia berhenti untuk menyiasat. Di situ, dia ternampak seorang budak lelaki yang berdiri kaku. Macam ada sesuatu yang tak kena. "Adik, kenapa sorang-sorang ni?" tanya Azman dengan nada bimbang. Tapi budak tu langsung tak respons. Niat Azman ikhlas, dia cuba nak bantu dengan membawa budak tu ke balai polis. Tapi apa yang berlaku seterusnya memang di luar jangkaan. Bila je dia pegang tangan budak tu, dalam sekelip mata budak tu hilang. Azman pulang ke rumah dalam keadaan resah. Tapi kisah belum berakhir di situ. Malam tu budak yang sama muncul di depan pintu rumahnya dengan senyuman yang pelik. Azman pengsan atas kejutan itu. Bila dia sedar, ada tulisan di dinding. "Terima kasih sebab ambil berat." Jom kita fikirkan. Kadang-kadang niat baik kita mungkin bertemu dengan perkara yang tak dijangka. Tapi jangan risau, ini sekadar cerita untuk hiburan je. Kalau anda suka dengan kisah macam ni, jangan lupa subscribe channel ni dan tekan butang loceng. Jumpa lagi dalam video seterusnya.